Polis Diraja Malaysia PDRM memburu ketua geng Rusa Boy Ramesh Govindarajan 36 tahun selepas berjaya melumpuhkan kumpulan jenayah terancang itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata pihaknya telah menahan 17 daripada 35 anggota Rusa Boy menerusi Ops 3. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kumpulan itu aktif di Sungai Petani, Kulim serta beberapa lokasi di Pulau Pinang. Operasi hasil kerjasama JSJ Bukit Aman, JSJ Kontingen Kedah dan Cawangan Khas Bukit Aman menahan semua suspek lelaki berusia antara 24 hingga 42 tahun dari 27 November hingga 4 Disember. Kumpulan yang diketuai Ramesh dipercayai terlibat dalam pelbagai jenayah termasuk rompakan, mendatangkan kecederaan parah, bunuh dan pengedaran dadah selain meminta wang perlindungan. Kumar berkata mereka yang ditahan disiasat mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA dan dijadualkan dituduh di Mahkamah Sesyen Sungai Petani Kedah pada esok. Beliau berkata JSJ juga mengenal pasti beberapa kumpulan jenayah lain dengan polis kini agresif menjejaki kumpulan berkenaan.